5 perkara, kalau gurau pun jadi, kalau sungguh-sungguh pun jadi. Pertama, nikah. Gurau jadi, sungguh jadi. Berlakon filem pun sah nikah, dan luar filem pun sah nikah kalau cukup syarat. Yang kedua, cerai. Cerai sungguh-sungguh. Aku cerai mu. Dia kata, jatuh talak bini dia. Ataupun main-main sahaja. Mana lama tak tengok bini mu, dulu ada sama berekek atas belakang. Aku cerai dah bini aku. Gurau je. Padahal bini di rumah sudah tercerai dengan satu talak. Yang ketiga, rojak. Cerai dah, pura-pura rojak. Berlakon je, main-main saja, bukan rojak sungguh. Jadi sah rojak tersebut. Apatah lagi yang sungguh. Yang keempat, merdeka hamba. Mana mak hamba mu tak ada semua hamba mu aku pergi rumah mu ada semua hamba mu kulit hitam mata bulat. Aku merdeka dah hamba ku tu. Dia gurau je. Dalam fiqh syariat dia sudah merdeka. Faham tak? Dan yang kelima, kalimah murtad. Berlakon ke sungguh ke, gurau ke, main-main ke, jadi kafir. Tidak, kalau kita tak faham, gurau jadi kafir. Tak sedap.